saya baca salah dua komen lah yang memang paling banyak dalam komen section tu. Salah satunya dia kata doktor tidak sepatutnya bersusah payah mengalami waktu kerja dan gaji hospital kerajaan yang teruk. Dan lagi satu juga dia kata doktor tu pergi ke private atas kehendak mereka diri sendiri. Mengapa kita ni kena sibuk dengan pilihan profesional mereka lah. Saya rasa we owe it to society. Bukan saja doktor lah. Semua yang diberi training, kita kena harus tengok macam mana kita boleh bayar balik kepada masyarakat yang sediakan kesempatan ini pada kita jadi seorang yang graduate. Selamat datang kepada episod Terus Terang. Hari ini bersama saya adalah pengerusi Parti Sosialis Malaysia, Saudara Dr. Kumar. Selamat datang, Saudara. Dan saya adalah host hari ini, saya Yishan. So, Doktor, baru-baru ni Menteri Kesihatan Dr. Zul, baru ni dalam Parlimen punya sesi, beliau telah pun jawab satu soalan lah. Beliau menyatakan bahawa pada tahun 2030, Malaysia perlu 22,435 pakar hospital. Tetapi sekarang sehingga tahun 2025 lah kita hanya ada 9,000 lebih sahaja. Ini bermaksud kalau kita nak capai pada tahun 2030 untuk jumlah 22,000 doktor pakar tu, kita perlu lagi 13 lagi pakar. So sekarang tahun 2026. Lagi 4 tahun sampai tahun 2030. Adakah mungkin tak kita boleh capai 13,000 pakar inilah kita boleh dapat. Tetapi sebelum kita pergi kata adakah mungkin capai ke tak, saya pun ingin tanya sebab Dr. Kumar pun pernah dalam sebagai seorang doktor dalam hospital kerajaan, kenapa kita kurang pakar? Apa sebab utama? Sebab bagi saya ingat doktor ni macam satu kerja yang famous kan. So kalau you study, you punya result sangat bagus, biasanya keluarga akan minta pergilah jadi doktor, belajar doktor kan. So sedangkan banyak orang pergi belajar doktor dan jadi doktor, kenapa sehingga sekarang kita masih ada kekurangan bakal? Ini bukan sikit, ini banyak, ini berpuluh ribu. Bukan 100,000, no. It's 13,000 punya kurang. Kenapa? Apa sebab utama dia? Okey, saya rasa sebab utama dia ialah polisi yang silap lah. Daripada 80-an, bila Dr. Mahathir dia katakan biar orang kaya pergi ke swasta untuk dapat rawatan. So kita boleh tumpukan sumber kerajaan kepada pesakit biasa lah. Tapi itu yang bila dia macam bagi permission, dia galakkan hospital swasta di set up. Hospital swasta ini telah tarik banyak orang pakar di situ kerana dia punya perbezaan di gaji mereka sangat besar lah. So ramai ditarik keluar. So sampai sekarang kita ada 75% daripada pakar yang ada 5 tahun pengalaman selepas jadi pakar itu, 75% itu dekat swasta. Hanya 25% di kerajaan. Manakala daripada segi pesakit yang dirawat dalam hospital, inpatient, opposite lah, 75% pesakit dalaman hospital di kerajaan. So inilah perkara yang besar sekali lah. Dan sekarang dengan pengkomersialan lagi hospital swasta dengan pelancongan kesihatan dan segala itu, lebih ramai doktor pakar daripada government ditarik keluar lah dengan tawaran yang sangat manis lah, So ini akan berterusan. So ini policy itulah bila kita adakan dua sistem, sistem swasta dan sistem public, sistem kerajaan, dan juga kita commercializekan dia. Inilah akibat dia lah. Ini sebab utama. Tapi ada juga isu-isu lain, ada juga macam dalam kerajaan ada push factor lah. Ini katakan tadi adalah pull factor.
dalam kerajaan kadang-kadang ada push factor jugalah. Kadang-kadang jika doktor ditransfer kepada satu tempat luar daripada hometown, ataupun jika dia sudah buat training, dia perlu satu mesin ke satu scope untuk pakai dia punya training, tapi tunggu lama pun tak dapat, tak ada budget, ataupun macam dia ini yang paling mahir dalam dia punya unit, tapi seorang yang di bawah dia dijadikan ketua unit. Mungkin oleh kerana etnik, kadang-kadang juga etnik kita mau pakai mesti ini Melayu jika boleh. So ini semua juga bawa masalah juga, mereka rasa fed up, rasa frust, mereka juga keluarlah. So itu pun satu perkara. Tapi saya rasa itu pull factor. Gaji, bukan gaji, pendapatan lah. Income mereka di sektor swasta besar. So ini satu faktor besar yang sebabkan ini. Sebab tadi Dr. Kumar ada kata dia punya ada pull factor dengan push factor lah. Pull factor lebih kepada mungkin dari segi pendapatan. Sebab swasta dia memang beli pendapatan yang lebih jauh tinggi berbanding dengan dalam kerajaan. Tapi saya juga ingin bincang, itu macam walaupun sebab ini tadi kita pun akan sentuh lah, sebab ada juga warganet dia pun ada komen pasal benda ini juga. Tapi saya ingin bincang lagi tentang yang tadi Dr. Kumar cakap itu push factor lah. Maksudnya dalam sistem sekarang ini dia ada pelbagai lah. Contoh salah satu yang tadi Dr. Kumar cakap, mungkin dia dihantar, ditugas di tempat yang lain, jauh daripada hometown dia, kampung dia kan. Tapi saya juga tahu pada semasa Dr. Kumar doktor dalam kerajaan hospital, Dr. Kumar minta pergi Sabah ke Sarawak kan? Sarawak kan? So saya kenapa? Sebab banyak orang kalau dia kat Semenanjung, dia dapat pergi Sarawak atau Sabah. Kalau yang lagi yang kita kata tempat yang jauh daripada bandar, kebanyakan tidak maulah kan. Tetapi setahu saya Dr. Kumar minta nak pergi sana. Kenapa ya? Nanti itu macam macam mana katakan, kefahaman dan pendirian moral lah. Pada saya, walaupun saya tak dapat scholarship kerajaan, tapi saya belajar di Universiti Malaya. Di sana saya punya yuran sangat rendah. So saya tahu walaupun saya bayar yuran, masih ada subsidi yang besar. Bila saya belajar di UM jadi doktor, mungkin saya bayar mungkin 10,000 setahun sajalah. So 50,000 jadi doktor. Tapi saya tahu the value lah, nilai dia untuk menjadikan saya seorang doktor is much more lah. Dan saya rasa saya berhutang budi pada negara lah, berhutang budi pada rakyat. Kerana ini satu macam anugerah daripada rakyat untuk menjadikan saya satu profesional yang dihormati dengan satu skill yang begitu besar. So saya rasa semua doktor harus pergi. Itu perasaan saya lah. So dalam kita punya kumpulan, dalam saya punya kelas, saya pun selalu bawa isu inilah. Katakan kita semua mesti pergi kerja di kawasan luar bandar. So saya kena buat lah. Siapa yang saya katakan, saya buat lah. So saya rasa itu yang main reason lah. Saya rasa we owe it to society. Bukan saja doktor lah. Semua yang diberi training, yang pergi universiti jadi saintis ke, jadi social scientist ke, jadi engineer ke, kita kena harus tengok macam mana kita boleh bayar balik kepada masyarakat yang sediakan sempatan ini pada kita jadi seorang yang graduate, seorang yang mahir. Saya rasa itu memang sangat bagus lah. Tapi itu apa kata push factor tu pun masih ada juga. Semasa saya sakit, saya ada pergi satu klinik lah. So klinik dia, doktor tu dia pun bertugas di Sabah juga. Tapi dia bukan minta sendiri lah. Dia dihantar, ditugas daripada kerajaan. So dia pun pergi sana. Dan saya tanya, kenapa you henti daripada sana? Dia cakap, adakah sebab isu gaji ataupun ada sebab jauh daripada kampung dan sebagainya lah. Tapi apa yang dia kata tu, dia kata sebenarnya bukan pasal gaji pun ataupun jauh daripada kampung dia. Tapi dia rasa yang kita kata frustrating sebab dia ada nampak di sana banyak pesakit-pesakit
mungkin pesakit orang asli, orang asal yang tiada dokumen. So dia datang dan dia tak dapat buat follow up yang baik sebab dia jauh datang daripada rumah dia ke klinik tengok, dan kadang-kadang sakit tu dia bukan satu kali boleh selesai, dia kena ulang alik, check up dan follow up dan semua tu kan. Tapi memang tak dapat sebab disebabkan tak ada transport dan sebagainya kan, ataupun sangat jauh. So itu sebab dia rasa sangat fed up lah. Macam sakit tu, kalau ada juga pesakit dia sampai tahap yang paling last dah, sampai dia terpaksa datang sebab jauh datang. So dia berasa kes-kes yang macam ni buat dia sangat frustrating. Dia sangat macam tak ada semangat lah. So itu sebab dia rasanya dia nak resign lah. Dan dia resign, dia balik kepada Semenanjung dan dia start kerja di klinik. Saya tengok tu lah. So saya tak pasti, mungkin ini yang satu contoh yang agak rare lah kita katakan. Bukan sentiasa saya nampak, tapi ini satu lah. Sebab saya nampak ada banyak push factor dan pull factor di sini menyebabkan ini. Tapi tadi kita katakan, balik kepada pull factor itu, maksudnya swasta dia memberi kaji yang lebih tinggi. Tapi ada juga warga net di sini, dia pun ada katakan, sebab sebelum tu sekarang PSM kita ada buat satu kempen, iaitu kempen selamatkan kesihatan awam. So dalam kempen tersebut, salah satu poin yang kita letak adalah jangan mengkomoditikan kesihatan awam kita. Dan salah satu masalah utama yang kita nampak sebab banyak bakal-bakal ataupun doktor adalah hijrah ke private, ke swasta kan. Tapi dalam warganet, mereka pun ada banyak komen lah pasal ini. Saya baca salah dua komen lah yang memang paling banyak dalam komen section tu. Salah satunya dia kata doktor tidak sepatutnya bersusah payah mengalami waktu kerja dan gaji hospital kerajaan yang teruk. Okay. Jika swasta bayar lebih baik, okay, dengan keadaan kerja yang lebih baik, kenapa mereka tak boleh hijrah ke swasta kan? Dan lagi satu juga dia kata doktor tu pergi ke private atas kehendak mereka diri sendiri. Mereka adalah golongan profesional yang berhak membuat keputusan sendiri. Mengapa kita ni kena sibuk dengan pilihan profesional mereka lah. So apa pandangan Dr. Kumar tentang komen yang macam ini? Ini isu yang dalam sangat lah. Dia sentuh pada falsafah, filosofi, you know. Macam ibu saya selalu bagi tahulah pada saya, ini macam pendidikan, you know, knowledge, pengalaman adalah satu amanah. Ibu saya banyak religious lah, amanah daripada Tuhan. Dan so you tak boleh pakai itu hanya untuk membaiki situasi diri sendirilah. You boleh dapat gaji yang baik, dapat pendapatan yang baik, to an extent lah yang munasabah. Tapi you juga kena memberi balik kepada masyarakat. Itu dikendaki oleh Tuhan. Itu pandangan mak saya lah. Konsep amanah, stewardship. So jika dikatakan, oh saya sudah jadi doktor, saya sudah pandai, saya ada skill, saya boleh pakai itu sesuka hati saya. It's a different concept lah. Konsep yang lain lah. Dan yang saya tak terima lah. Saya tak terima itu. Dan juga saya rasa bukan saja agama ibu saya Kristian, tapi sangat banyak agama pun cakap yang sama. You know? Manusia kena saling tolong-menolong, bantu yang miskin, bantu yang sakit, bantu yang tua. Memang itu dalam kita punya DNA, you know, yang so anyway, that's my answer lah, you know. Memang we must look after kita punya doktor. Tak boleh bully mereka, bagi mereka kerja yang sekarang saya tengok banyak doktor di hospital kerajaan terpaksa kerja dalam kondisi yang teruk lah. Long hours, sesak. And saya pun rasa sorry lah untuk mereka. Ini teruk sangat. Ini tak betul. You know. Tapi we must look into that lah. Tapi pada masa yang sama untuk katakan sesiapa di negara kita yang kaya, yang ada nasib baik untuk pergi ke universiti jadi mahir, boleh pakai kemahiran dia hanya untuk diri sendiri. I think itu nilai dia salah lah. Nilai salah. Itulah sebabnya juga kita di PSM katakan pendidikan sampai degree pertama harus percuma ditanggung oleh masyarakat.
Jika ditanggung oleh masyarakat, jika seorang ni jadi ahli sains ke, kita boleh bagi tahu dia, you kena pergi ke kawasan luar bandar untuk ajar. Kita boleh panggil dia kerana kita bagi dia pendidikan, kita you know mencipta dia punya dia punya pengalaman. Tapi sekarang jika kita minta dia pergi bayar yuran RM50,000 ke RM100,000 ke lebih untuk jadi seorang graduate. Lepas tu kita kata pergi kerja di Sabah ke Sarawak. Tu macam tak logik lah. You minta dia bayar nilai pasaran untuk pendidikan dia. Tapi lepas saya panggil dia pergi kerja. That is not logical. Saya nak lebih baik buat kita mau. What PSM minta. Kita bagi education free. Tapi lepas itu mungkin untuk 10 tahun atau 15 tahun yang pertama, you kena pergi ke kawasan-kawasan di mana skill you, kemahiran you perlu oleh rakyat biasa. Yang jika luar bandar ke, Sabah Sarawak ke, kawasan miskin ke, you kena buat. Sebagai cikgu ke, pegawai kerajaan ke, doktor ke, jurutera ke, you got to do it lah. So that's the concept kita adalah. Tapi sekarang kita mix lah. Kita pun ada private. Mereka ada doktor-doktor yang bayar sampai 1 juta untuk jadi doktor. Dan lepas tu kita panggil dia buat, that's not fair lah, I'm not being consistent. So satu lagi idea yang PSM telah bawa adalah kita mesti ada satu suruhanjaya perkhidmatan yang khas untuk kaki tangan Kementerian Kesihatan lah. Doktor, juga jururawat, juru teknik, juru x-ray, semua. Kerana mereka punya lifestyle lain sikit, ada call, ada exposure kepada pendedahan, kepada infection, semua. So kita perlu ada satu skim yang lain dan kita boleh mendasarkan bayaran pada skim yang dipakai di IJN. So walaupun kita tak boleh bagi doktor kerajaan gaji yang sama dengan pendapatan mereka jika dia pergi ke swasta, kita boleh bagi imbuhan yang lain macam sabbatical, kaedah sabbatical. Tiap 3 atau 4 tahun kita bagi mereka 3 bulan untuk pergi luar negeri fully paid untuk belajar satu teknik baru. Kita mungkin boleh bawa balik kemudahan pension. Siapa-siapa dalam skim ini akan dapat pension. So walaupun kita tak boleh bayar, macam di sektor swasta mereka dapat 70,000, 100,000 sebulan. Kita boleh bayar macam itu. Walaupun tak boleh bayar macam itu, kita ada imbuhan lain yang boleh match lah. Sekarang pun Ishan, ada ramai kawan saya yang kerja di kerajaan sampai mereka pension. Ada pakar-pakar yang kerja. Bukan kerana gaji, bukan kerana tapi mereka rasa itu dia punya itu duty lah, itu mereka dia kena buat macam itu, dia rasa macam itu. Dan mereka pun juga happy bila mereka boleh kerja di situ dan boleh bantu banyak orang pesakit, boleh bagi training kepada doktor yang sedang latih. Mereka pun rasa puas. So memang ini kita tak boleh ingat manusia ini hanya dipengaruhi oleh duit sajalah. Memang duit penting, tapi juga ada lain juga, macam menjadi mahir penting untuk kita ini dapat bantu orang lain, itu pun ada untuk beberapa orang itu penting. Kita boleh buat research, itu pun penting. So ada banyak perkara, So kita ada persoalan, satu service commission yang berasingan. Kita boleh buat isu-isu macam inilah. Kita boleh bawa isu bukan saja gaji. Memang gaji mesti pun ada. Kita boleh buat lain-lain juga. Satu idea yang PSM telah bawa. Tapi bukan saja PSM, People's Health Forum pun telah bawa. Persatuan Perubatan Malaysia, MMA pun telah bawa idea yang sama. Sini harus ditimbangkan oleh kerajaan lah. Sebab saya balik kepada apa yang Dr. Kumar cakap itu imbuhan lah. Benefit-benefit yang kita katakan. Sebab dalam sesi parlimen yang sama juga, Dr. Zhu juga ada bagi penjelasan lah untuk isu masalah Dr. Pakal itu hijrah kepada ataupun kekurangan pakai ini kan. Salah satu dia pun kata kerajaan akan adakan peruntukan sebanyak 178 million dalam tahun ini bahawa program Kementerian Kesihatan iaitu Specialist Training Program
Ini termasuk Master of Medicine Program with the Federal Training Award dan juga Parallel Pathway Specialist Training lah. Mengikut Dr. Zul, peruntukan ini akan melibatkan pembayaran yuran pengajian serta allowance dan kemudahan semasa cuti pelajar untuk pengawal sedang mencari latihan dan pengawal daripada kohort pengambilan Jun atau Julai 2026. So ini lebih macam kepada apa yang tadi Dr. Kumar cakap lah. Satu cara yang kita boleh simpankan pakar-pakar kita ataupun train pakar doktor yang sekarang ada kepada pakar dan kurangkan hijrah kepada swasta. So adakah ini membantu bagi doktor rasa sebab lebih bajet dalam training program yang macam ini supaya kita dapat pakar, dan ada juga ini boleh membantu dalam selesai isu doktor kita hijrah kepada swasta. Adakah ini faktor yang boleh masih janganlah bagi kita ada program macam ini. Saya ingat tak begitu berkesan, kerana isu ini boleh bantu doktor menjadi pakar. Tapi isu yang kita hadapi adalah doktor pakar di kerajaan diumpan, ditarik oleh sektor swasta yang mari kata datang ke hospital saya, I guarantee you 50,000 ke 70,000 sebulan, I top up untuk you for the first year. So bila you tarik macam itu, so saya rasa cadangan yang PSM telah bagi dalam kempen kita ini di mana kita katakan moratorium atas hospital swasta baru. Kita ada moratorium untuk 5 tahun. Itu sangat jauh lebih berkesan daripada ini. Ya. Tapi ini skim yang baru dan juga kita pun mesti kata syabas kepada Dr. Zul kerana selain daripada ini dia pun telah membawa balik itu parallel pathway lah. Kerana jika ini sekarang kita ada kursus masters yang dianjurkan oleh beberapa universiti. Tapi dia hanya ada terhad lah orang yang mereka boleh ambil. And dia ada program yang pada amnya quite good program lah. Kerana tiap orang yang buat satu jurusan, dia kena dapat training yang tertentu. Very specified training lah. Dia mesti dapat pendedahan, mesti dapat posting. Itu sistem mereka ada. Tapi juga ada satu sistem yang lama di mana ada orang yang belajar dan pergi dapat examination di England ataupun di Ireland, Scotland. Kita pergi sana dapat MRCPK, FRCS. Kita duduk bersama dengan mereka, pakar-pakar mereka dalam dia punya pemeriksaan. Jika kita jadi pakar, kita juga kita dapat ijazah itu, kita didaftar sebagai pakar. So ada satu idea di Malaysia untuk hentikan itu. Jangan pergi itu, hanya ini saja. Itu kita tak akan. Kerana dia punya argument, masters program lebih holistik lah. Dia dapat dia punya posting, dapat pusingan. Ini pergi belajar, you hanya belajar buku, you pergi sana, you boleh perform, you datang balik. Tapi ada di sini pun ada ramai doktor yang sedang mau jadi pakar. Katakan jika you tutup ini, kita tunggu masters tak dapat, berapa lama nak tunggu? Jika kita buka ini, saya pun boleh belajar sini, saya boleh tiap tahun saya apply, jika dapat saya pergi, jika tak dapat saya teruskan ini, saya pun boleh jadi pakar. So pada satu masa saya ingat Dr. Zul pun bawa ini ke parlimen dan bagi lebih kuasa pada diri dia untuk memastikan ini parallel pathway tidak ditutup. So that was a good move. Kerana itu parallel pathway pun akan bekalkan lebih ramai orang pakar. Tapi isu dia bukan training pakar, retention. Kita macam mana simpan kita punya pakar. Macam mana kita boleh stop daripada mereka dicuri, So itu yang isu yang kita kena tengok dan skim ini tak akan hentikan itu. Sebab bagi saya ini isu lebih kepada dari segi pendapatan yang tadi kita pull factor itu dan juga push factor yang dalam sistem sekarang lah. Sebab ini sebab PSM kita yang kempen yang tadi Dr. Kumar cakap tu, kita nak kurangkan ataupun dalam satu tempoh 5 tahun jangan ada hospital swasta dibina di mana-mana tempat. Disebabkan setiap kali ada satu hospital swasta di satu kawasan dibina, hospital doktor dalam hospital kerajaan tu akan ditarik kepada hospital
swasta tersebut. Dan pakar-pakar yang telah ada pengalaman yang sangat banyak tahun, yang sangat bagus, juga ditarik kepada swasta disebabkan swasta menawarkan mereka satu kaji yang sangat menarik. So itu apa yang saya kata pull factor yang paling tinggi lah. Bukan gaji, itu pendapatan. Kerana dia katakan jika pendapatan you, kutipan you daripada you punya klinik, you punya pembedahan semua, dah sampai ke tahap say 70,000 lah. Baru-baru ni dekat Sunway Ipoh, 70,000, kita akan top up lah. Tapi ini bukan gaji, ini dia top up you punya pendapatan untuk tahun yang pertama lah. Ya. Tapi masih satu pendapatan lah yang kuat. Ya, sangat kuat, sangat besar. Sedangkan satu pakar yang dia akhirnya dan dia mungkin ada push factor dalam sistem kesihatan awam, dan dia masih sangat tertarik dengan itu. So nampaknya kalau benda ini, apa yang tadi Dr. Zhu punya penyelesaian tu, kita bagi program, kasih training pakar dan sebagainya, itu masih tidak boleh menarik pakar-pakar kita simpan, masih bekerja berkhidmat dalam kesihatan awam dan masih mereka berhijrah ke swasta. Apa solusinya? Sebab sini nanti mungkin Dr. Kumar boleh kasih solusi Dr. Kumar lah. Tapi saya juga ada satu warga net, dia pun ada kasih satu cadangan bagaimana kita selesaikan masalah ini. Dia kata mungkinlah kalau setiap kali hospital swasta ini dia nak tarik bakal-bakal dalam hospital kerajaan, hospital swasta tersebut harus bayar pampasan kepada kerajaan. Setiap pakar yang dia tarik, dia bayar pampasan kepada hospital kerajaan tersebut, supaya dan pampasan tu akan diguna untuk membiayai doktor-doktor yang lain ataupun train doktor-doktor yang lain jadi pakar. So saya tarik satu pakar dan saya bayar pampasan kepada hospital kerajaan. Memang sekarang tak adalah. Sekarang tak ada, dia tarik macam tu je. Tapi itu yang satu cadangan daripada warga net lah. Saya tak tahu sama ada ini boleh jalan ke tak boleh jalan. Adakah ini satu? Saya keliru sikit dengan itu kerana ini macam bawa satu konsep doktor pakar itu macam dia hamba untuk kerajaan lah. Dia kena beli dia. Macam kerajaan, kita ownership buat. You kena bayar saya untuk keluarkan dia. You know, tak tahulah, ini satu konsep yang funny jugalah untuk saya. Jadi macam mana? So itu adakah untuk doktor akan rasa ke macam akan terima ke saya ini hamba, you know, I'm like owned by the government, you know, and government someone can buy me, dan orang yang beli you dia ada claim ke, dia kata you mesti kerja untuk saya, you tak boleh pergi ke hospital lain, you know. Tak tahulah, ini satu, you know, and satu lagi pakar-pakar yang sudah kerja selama 5 tahun, 10 tahun di kerajaan dan dia ada pengalaman, dia keluar, you bayar saya 2 juta pun untuk saya training pakar baru. Akan ambil masa. Pakar baru ambil masa untuk jadi pakar yang mahir, yang ada pengalaman. Dan juga jika banyak pakar ditarik keluar macam sekarang, siapa akan buat training itu? Siapa akan buat training pakar baru jika pakar lama semua selalu, you know, tinggalkan kerajaan? So ini semua kita kena fikirkan lah, you know. And juga saya juga kena tanya masyarakat, you know, apakah nilai you sendiri jika di luar engineer lah, government servant lah, politician, semua dari jutawan, semua dari bawa Benz ke BMW ke Porsche, tapi you mau doktor saja pergi ke kawasan miskin, kerja dengan gaji yang rendah, dan berkhidmat. Doktor macam-macam lah. Doktor mesti macam saint lah, ya. Tapi lain semua lawyer lah, engineer lah, businessman semua boleh jadi kaya raya. You know? Bolehkah macam itu? Jika kita semua tak kerja, I mean our value system lah. Jika kita ada value system macam itu yang mementingkan, you know, kebendaan. You know, status saya bergantung pada kereta saya, watch saya, handphone saya, rumah saya, pada swimming pool ke tidak dalam rumah. Macam itu, jika kita itu jadi kita punya value system. Tapi pada masa yang sama, beberapa orang tertentu pergi
berkhidmat untuk rakyat biasa. Ada percanggahan lah. And kita hipokritik. Ya, betul. You know? And kita mesti kena start dengan politician yang jadi kaya raya. So I think there is something wrong lah. So saya tak akan kritikan doktor-doktor yang pergi ke swasta. Saya tak akan kritikan mereka. Mereka memang ada dia push factors. Mungkin mereka sudah berkorban banyak untuk kerajaan dulu sebelum itu. Dan juga dia punya peers dalam bidang-bidang lain sedang jadi kaya raya. So I think we got to look at the whole thing holistically lah. Jangan hanya fokus pada doktor dan katakan you are not patriotic ke apa. I don't think it's fair. Okay. Actually, Ishan, kita, ditengok di masyarakat, Western, masyarakat moden, kita rasa ada ramai orang yang ada stres, ada masalah psikologi, masalah emosi. Pada saya rasa itu oleh kerana kita manusia ada satu keperluan untuk solidariti lah dengan orang lain. Itu dalam DNA kita lah. Itulah sebabnya dalam tiap agama pun dia katakan itu. So bila kita ada satu masyarakat yang tak amalkan itu, tapi yang buat yang opposite, mana ada banyak competitiveness, ada banyak kita berlumba untuk jadi kaya dan kita tak ada masa untuk community ya. Satu bahagian dalam hati kita lah, dalam kita punya soul lah, tidak dapat satu apa yang diperlulah. Kita perlu connection. Kita perlu connection. Dan satu sistem kesihatan yang baik, sistem yang jaga semua, yang ada cukup peruntukan, adalah satu ekspresi lah yang konkret solidariti itu. So kita perlu bina satu masyarakat yang lebih bersolidariti. Bukan saja di bidang kesihatan, tapi di semua bidang. And it will be good for us. Karena itu lebih selaras dengan the true structure of our character lah, saya rasa lah. Itu apa yang saya percaya. Ya, saya setuju lah. Masyarakat kita memang sebenarnya kita ada satu yang kita kata spirit kan, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi, itu semua yang kita memang ada. Tapi nampaknya sekarang kita masih ada masalah yang masih kita balik kepada apa yang pada awalnya video dalam ini kita cakap, kekurangan spesialis ataupun spesialis hijrah kepada swasta. So akhirnya saya nak tanya Dr. Kumar, apa solusi ataupun polisi cadangan daripada PSM untuk selesai masalah doktor-doktor pakar berhijrah ke swasta dan kekurangan pakar dalam hospital kerajaan? Ada beberapa kita sudah bincangkan. Satu adalah moratorium lah. Untuk hospital swasta baru untuk 5 tahun. Itu akan bantu banyak. Yang kedua, kita minta bajet untuk kesihatan ditingkatkan. Jika bajet itu tingkatkan, kerajaan juga boleh mintalah semua pengarah-pengarah hospital buat komiti dengan dia punya pakar-pakar dan buat cadangan. Macam mana kita mau meningkatkan perkhidmatan kita kepada rakyat. Make them part of the solution. Bagi mereka kuasa untuk tengok macam mana bajet ini dipakai. Ini akan bagi mereka semangat untuk buat satu servis. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita katakan tadi ialah satu service commission yang baru, yang khas untuk kaki tangan kesihatan lah. Itu pun akan bantu. Dan saya untuk jangka masa panjang saya ingat masyarakat kena ingat apakah nilai-nilai yang kita akan promosi lah. Apakah satu manusia yang baik, siapakah seorang warga negara yang baik. Kita kena tengok apa value system lah. Dan kita kena mengangkat dan menghargai orang-orang yang buat servis, orang-orang yang bantu orang lain. Bukan saja orang-orang yang kaya. Ya, betul. So, jika kita boleh bawa culture macam itu, kebudayaan macam itu pun akan bantu jangka masa panjang. Ya, betul. Okay, terima kasih Dr. Jayakumar. So, ingat untuk rakan-rakan audiens, sekarang PSM ada satu kempen menyelamatkan kesihatan awam
negara kita. So ada untuk siapa yang ingin tandatangi petition itu, link ada, pautan tu ada dalam komen, boleh klik dan untuk tanda tangan untuk sokong kempen tersebut. Akhirnya saya pun ingin tanya penonton-penonton video ini, apa pandangan anda? Adakah wajarnya seorang pakar hospital berhijrah ke swasta disebabkan gaji? Boleh komen bagi kami tahu.